Kembali kita dalam vlog saya. Hari ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi photoshoot dengan Sekincan. Jom. Sekarang kita tengah tunggu. Dengan tu tapi aku cak okey Tengah okey ni, kejap lagi umur barang. yang tengah hari kalau mau nampak aku mobil maknanya aku barang yang dah banyak rumah ni. Tidur jauh pantai kenip dalam lalu orang cakap 5 minit kan masa rehat kan, tapi aku ambil masa 5 jam untuk tidur. Betul. Perjalanan nak ke destinasi yang pertama ni mengambil masa 30 minit. Yalah, sebab kalau Selangor ni musim cuti memang ramai orang datang lah. Sekarang kita sampai dekat Hey Cafe. So hari ni makan sekejap, tak gambar. Hari ni saya makan chicken naan bun rice dengan Spanish latte. So Rik, kau makan apa? Nasi with salmon bowl dengan chicken popcorn. Oh, baik ya. Okay, bawang ni tak tahu lah. Selalu lah dia ni. Ni kat dalam Kau order apa tadi sampai lama sangat? Aku tak nak makan apa. Kalau boleh aku nak pergi goreng mamak. Tapi Kalau otak dia. ni tak mahal pun. Nampak? Sekejap. Okay. Nampak? Okay. Dia tak ada mahal sangat pun. Tapi sebenarnya nak tahu rasa dia macam mana boleh maju. Sebenarnya kau kena guna duit mai kasih tu untuk spend sebulan tu. So then gaji kau tak usik pun makan. So inilah tujuan dia, RM24 tu. Kau akan rasa kaya lah tentu. Walaupun hari-hari kau makan Maggi guna duit mai kasih. Tapi dekat situ kau dah dapat jimat duit. Dalam gaji kau contoh gaji kau dalam 1,500, maybe dia akan tolak RM24. So jadi berapa dia? Dalam 1,470. Apa pun tunggu dia sampai makan pun dah habis kau. Kejap awal ni. Arik tengah makan lah. Arik ada dua. Dah habis kan? Dah habis. Nama kamu siapa? Nama kamu di mana? So sekarang kita di mana? Di Bila kat kamera dia main serius. kau nak buat yang ni yang zoom kau belakang. Boleh? Sekarang kita menuju ke lokasi yang kedua di tepi sawah padi. Jom. So, nak pakai baju jap, baju konvo. Tak gambar jap. Okay, sekarang kita dah habis tangkap gambar. Kita nak pergi ke tempat lain pula. Tengoklah kalau tempat tu best, kita tak gambar. Tapi rasanya macam dah photoshoot untuk hari ni dah okey lah, dah boleh lah. Cuaca pun agak nice. Jadi hujan. So lepas ni kita nak pergi mana kita tak tahu. So nantikan. Photoshoot yang kedua bersama Haris kat belakang. Haris. Bawang tak ada sebab dia kerja. So hari ni kita nak tengok gambar macam ni. Adalah sikit-sikit lepas tu dah habis. Yang penting apa? Kalau ada 9 nyawa